Baiklah, kami akan presentkan tentang pemimpin masyarakat untuk FAM 2313 Grup 42. Kami dari kumpulan ke-12. Kami ingin menceritakan tentang kes tuntutan dana palsu. Jadi dalam cerita ini, dia bukan terhadap rasuah, tapi ini lebih kepada pencurian dana, menyalahgunakan kuasa seseorang dan menggunakan dana rakyat sendiri. Jadi itu fokus kami dalam pemimpin masyarakat ini. Jadi di sini kita ada beberapa karakter daripada setiap ahli kumpulan kami, di mana saya menjadi ketua kampung itu, dan kami mempunyai Farisha sebagai polis, dan mempunyai Nurul Izzati sebagai penduduk, dan pembersih sebagai Ayuni, dan Syahira sebagai hakim kepada cerita ini. Jadi apakah objektif kepada PSA yang kita telah buat ini? Ini adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang penyalahgunaan kuasa oleh orang yang tidak bertanggungjawab, dan mendidik tentang nilai berani kerana benar untuk membuat kes polis agar SPRM dapat menyelidik dan membawa kebenaran. Jadi dalam cerita ini kita akan tengok satu by satu apa yang berlaku dan apa kronologi ceritanya, dan kenapa kita perlu membuat kes polis agar SPRM dapat menyelidik dan dapat menangkap orang-orang yang bertanggungjawab. Terdapat sebuah kampung yang dinamakan Kampung Ramal, dan kampung ini mempunyai tasik yang dijadikan sumber kehidupan para penduduk. Tasik ini merupakan sumber air bersih untuk kegunaan harian seperti untuk minum, mandi dan bertani. Namun, tasik ini telah dicemari oleh bahan toksik akibat pembuangan sampah. Walaupun kerja pembersihan telah berlaku selama 6 bulan, namun masih lagi tidak menunjukkan sebarang hasil daripada kerja pembersihan tersebut. Apa yang berlaku adalah ketua dan pembersih telah berkomplot untuk menyalahgunakan dana kampung untuk kerja pembersihan dan memberi cas yang tinggi sehingga mencapai 10,000 yang tidak logik untuk bayaran pembersihan sebanyak itu. Penduduk ingin menyiram pokoknya menggunakan air tasik. Ini menyebabkan penduduk jatuh sakit dan kes dibuka. Aslam yang merupakan seorang pegawai didapati bersalah kerana menggunakan jawatannya untuk menerima suapan. Kesalahan ini adalah di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009 yang merujuk kepada salah guna kuasa oleh seseorang yang memegang jawatan awam untuk mendapatkan suapan bagi diri sendiri atau orang lain. Manakala pembersih pula disabitkan dengan kesalahan mengemukakan tuntutan palsu, iaitu menipu dalam dokumen rasmi untuk mendapatkan bayaran atau manfaat yang tidak sah. Kesalahan ini jatuh di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Kedua-dua mereka didapati bersalah dan dikenakan hukuman penjara selama 10 tahun serta denda 5 kali ganda nilai suapan, iaitu sebanyak 20,000 setiap seorang. Ini menunjukkan bahawa sistem perundangan kita mengambil serius isu integriti dan ketelusan, terutama dalam pengurusan dana awam di peringkat komuniti. Kes seperti ini menjadi pengajaran kepada semua bahawa korupsi bukan sahaja memberi kesan negatif kepada pentadbiran, tetapi juga merosakkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan penjawat awam. Oleh itu, penting bagi setiap individu untuk mengamalkan prinsip amanah dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas masing-masing. Jadi apa pengajaran yang kita belajar daripada PSA ini? Jadi maka dengan kita tidak boleh salah gunakan dana rakyat kerana beberapa sebab penting yang ditunjukkan secara jelas melalui jalan cerita tersebut. Antaranya menyalahgunakan dana rakyat menyebabkan penderitaan kepada masyarakat. Ini kerana kerana dana rakyat diseleweng oleh Aslam dan pembersih itu, projek pembersihan tidak dilaksanakan dengan baik. Akibatnya air masih kotor dan seorang penduduk jatuh sakit selepas menggunakan air tersebut. Ini menunjukkan bahawa apabila wang rakyat disalahguna, kesihatan dan kesejahteraan orang awam terancam. Selain itu, salah guna kuasa dan rasuah menghancurkan kepercayaan rakyat. Penduduk tidak berpuas hati kerana janji-janji ketua kampung tidak ditepati.
Apabila penduduk akhirnya tahu tentang penyelewengan, mereka berkata dalam skrip tu, Alhamdulillah, akhirnya terjawab kenapa tasik kita tidak pulih-pulih lagi. Jadi ini menunjukkan bahawa salah guna dana merosakkan kepercayaan rakyat terhadap pemimpin. Yang ketiga merupakan salah guna dana adalah kesalahan jenayah yang berat. Seperti mana yang saya telah tunjuk dalam video tersebut, dia Aslam dan pembersih telah pun dihukum dengan penjara dan didenda di bawah Akta SPRM 2009. Di mana Seksyen 23 bagi Aslam untuk menyalahgunakan jawatan untuk suapan, dan kepada pembersih adalah membuat tuntutan palsu, iaitu Seksyen 18. Ini menunjukkan bahawa Undang-Undang Malaysia menganggap penyelewengan dana ini sebagai jenayah yang serius. Poin keempat pula merupakan kesan buruk kepada pembangunan dan masa depan kampung. Kerja pembersihan tasik tertangguh selama 6 bulan dan tidak siap. Ini menggambarkan bahawa projek pembangunan gagal apabila dana tidak digunakan dengan jujur. Apa yang jadi merupakan rakyat menderita lebih lama dan kampung tidak maju seperti yang dirancangkan. Tasik tu asyik kotor je, dia langsung tak repair sehingga hujung cerita. Jadi yang last sekali merupakan memberi contoh yang buruk kepada dan mencemarkan integriti kepimpinan. Bukan setakat kampung itu je yang rosak namanya, tapi banyak kampung-kampung lain ditanya tentang integriti mereka, seperti mana yang kita tengok dalam channel seperti edisi siasat dan itu dan ini dan berita semua. Kita makin lama makin hilang kepercayaan terhadap polis dan banyak kepimpinan lain sebab mereka ambil rasuah dan mereka mencemarkan integriti kepada orang-orang lain juga. Jadi dalam cerita ini, Aslam sebagai ketua kampung sepatutnya menjadi contoh, tapi dia mengkhianati amanah. Akhirnya polis melantik ketua baru dengan cadangan orang-orang lain juga, menunjukkan bahawa kepimpinan perlu datang daripada orang yang amanah dan berani menentang rasuah. Kesimpulan kepada seluruh cerita ini adalah jelas menunjukkan bahawa penyelewengan dana rakyat membawa kepada penderitaan, ketidakadilan, keruntuhan kepercayaan, kerugian ekonomi dan tindakan undang-undang kepada individu yang bertanggungjawab. Oleh itu, dana rakyat mesti diurus dengan penuh amanah, ketulusan dan tanggungjawab yang tinggi. Jadi itulah merupakan cerita kami untuk PSA ini. Terima kasih kerana menonton PSA kami, dan ini merupakan pembentangan PSA kami. Terima kasih.